Welcome back to my channel Wanas Machinery. Okey, hari ni saya nak bagi tunjuk dekat korang cara pasang mesin rumput Victa TU52 made in Japan. Okey, tapi sebelum kita lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel ni. Let's go. Okay, sebelum kita pasang, kita nak review dulu, kita nak buka dulu apa saja yang dia dapat dalam satu kotak ni. Okey, buat yang ni mesin rumput Victa TU52 52cc. Okey, kita buka dulu apa saja barang yang dia dapat. Okey, dekat sini dia bagi satu botol buat nak bancuh petrol dengan tuti dia. Lagi ada cover safety, handle, tool dia. Dan yang ni dia punya mesin. Lagi satu dia ada bagi satu pisau dengan manual book. Lagi satu dia punya handle. Okey, yang ni lah dia punya barang-barang yang dia akan dapat. Okey, let's go, kita bagi tunjuk macam mana cara pasang dia. Okey, untuk Victa TU52 ni dia made in Japan original. Engine dia pun original Victa. Okey. Untuk nak pasang dia ni, yang paling pertama kita kena ambil dia punya handle dulu. Okey, kita buka. Okey, buat Victa TU52 ni dia senang nak pasang handle dia korang. Sebab apa? Sebab dia punya kabel minyak ni sambung dekat luar ni saja. Okey. Pertama kita nak bagi letak kat belakang sikit. Lepas tu kita ambil dia punya flexible shaft dia yang color hitam ni. Okey, buat flexible shaft ni korang kena bubur grease kena bubur grease. Korang tengok macam ni kan, kering kan. Kering ni korang kena bubur grease dulu. Pakai grease yang tahan panas punya. Kalau boleh korang pakai yang brand King Toyo, yang color merah. Okey. Okey, lepas tu korang tengok dekat sini, kepala ni ada lubang, ada yang clip macam ni. Buat yang clip ni dia masuk dekat dia punya handle. Okey. Masuk dekat dia punya handle sini. Buat yang ni dia masuk dekat dia punya engine. Okey, yang paling pertama kita nak masukkan dekat dia punya handle dulu. Kita ambil dia punya tool dulu. Okey, dia pakai Allen key. Allen key semua dah ada dia bagi Korang buka dulu Allen key ni. Okey. Lepas tu korang cucuk je. Okey, lepas tu korang masuk lagi dia punya lengki, korang ikat biar dia tak tercabut. Okey. Lepas tu korang masuk dekat dia punya engine. Okey, masuk dekat engine ni senang saja korang. Korang tinggal cucuk je kat sini. Okey, korang tarik yang pin ni. Lepas tu korang cucuk. Okey, macam ni. Korang cari yang ada lubang. Korang pusing. Ni kan boleh pusing kan. Korang pusing yang ada lubang dia dekat atas. Macam ni. Cucuk je. Cucuk. Pusing-pusing sikit. Pusing sikit sampai dia masuk dia punya pin dekat lubang tadi. Korang cari. Lari sekejap okey. Dah tak akan tercabut lah kalau dah macam ni. Dia akan lock. Lepas tu baru korang masuk dia punya kabel minyak. Kabel minyak dengan kabel switch on off. Okey. Yang dekat depan ni korang tak payah usik sebab dia dah masuk semua. Okay, kan? Lagi korang
ini bagi maju ke depan, biar dia tutup. Biar kalau grease tu keluar, tak kena tangan korang. Okay. Lepas tu kita pasang dia punya kabel minyak ni. Kabel minyak ni nak pasang dia senang korang. Korang buka dulu klip dia ni. Okay, kita kena buka dia punya klip. Okay. Kena buka habis macam ni. Korang kena buka macam ni. Lepas tu kabel yang ni kan ada macam kepala kecil ni, korang masuk dekat lubang ni. Korang masuk dekat lubang ni, cucuk, tarik. Macam ni. Okay, lepas tu baru korang tutup guna klip dia ni. Tutup dia tu. Yang ada skat dia ni, dia dekat sini. Ni ada skat dia ni dekat belakang. Dekat depan dia. Korang tarik. Tarik macam ni. Lepas tu korang tutup. Ni cara mudah nak pasang mesin rumput Victa. Ni semua orang pun boleh pasang. Okay. Cepat dan mudah. Okay. Lepas tu korang masuk dia punya kabel switch on off dia. Nak masuk dia macam mana bang? Ikut saja kan dia ada yang kepala, ada yang klip. Korang masuk. Okay, ada perempuan, ada lelaki kan. Dan korang masuk yang sesama kepala macam ni, enggak boleh. Kan? Tak boleh ikat pun. Lagi tak boleh on. Okay. Lepas tu korang cucuk lagi satu. Kena cucuk dia dua. Okay, macam ni. Dah kemas. Senang nak pasang. Lepas tu baru kita pasang dia punya handle korang. Handle dengan safety cover ni last. Jadi kita pasang dia punya kepala tadi dulu. Lagi satu, dia punya handle ni dia ada satu bagi macam rubber, kan? Dia macam rubber ni dia bagi sekali. Kita bagi tarik dulu enjin dia. Ni korang kena pasang dekat dia punya handle. Buat Victa TU52 ni dia punya handle menggunakan material alloy. Okey, lagi ringan, panjang, tahan. Okey, kita bagi masuk dulu dia punya ni. Okey, macam ni. Lepas tu kita buka dia punya 3 Allen key ni guna Allen key yang dia bagi. Okey. Lepas tu korang masuk dia macam ni. Ni terbalik. Korang tengok yang kepala ni hadap depan. Okey, macam ni. Korang tarik juga kuat. Korang jangan risau patah. Tarik je kuat macam ni. Dah masuk. Okey, bagi space sikit. Macam ni. Okey, cun. Lepas tu kita ikat lagi dia punya Allen key. Macam tu sahaja. Ikat kuat-kuat. Okey. Yang ini korang pasang tiga-tiga lah kan. Ni saya bagi contoh. Takut saya pasang pun korang akan tunggu lama kan. Ni tiga-tiga korang kena pasang sampai kuat dia tak pusing lagi. Okey. Yang last kali masuk dia punya cover safety. Cover safety ni korang masuk dekat sini. Semua mesin rumput korang tengok jangan dekat sampai sini Korang kalau boleh dekat ni. Dekat bawah dia punya stiker ni. Bawah stiker. Bawah stiker macam ni. Ni korang pasang macam ni lah. Jangan korang pasang terbalik ini tak boleh bukan macam ni. Nak pasang dia tu macam ni. Cover dia ni hadap depan macam ni. Okey, ni korang ikat juga guna skru dia. Okey, macam tu saja. Senang, mudah cara nak pasang mesin rumput Victa TU52. Okey, kalau korang suka dengan video saya ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe. Korang nak cari mesin, apa-apa mesin korang boleh terus walk in dekat HQ Warners Machinery Setaling. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.